Kuat sikit. Okey. Kita bagi tajuk kitchen. 10 tanjak. Kita nak bagi satu free gift tanjak kitchen. Saya bagi ni satu. Ya, ni saya tunjuk cara pakai Dia buat dia. Cara pakai dia, kalau biasa kalau kita test dulu kat kepala. Kalau longgar, kita boleh buat macam ni. Kalau longgar lah ni. Tarik sikit ke dalam. Sebab dia dah sini dah jahit. Tarik atau nak longgarkan boleh. Lepas tu masuk balik. Masuk sini. And tarik balik. So dia jadi macam ni lah. Ini betul-betul atas. Mesti sebelah telinga kanan. So dia mesti dekat sebelah ni lah. Macam saya ni besar saya buat. Tengok ada kepala besar, ada kepala kecil. So boleh tarik lagi. Terima kasih banyak. Ingat pesanan saya, jangan letak bawah, jangan linyitkan, jangan kemitkan. Yang penting jangan letak bawah. Sebab benda ni kita pakai dekat kepala.